Assalamualaikum, selamat pagi rakan sahabat, salam sejahtera. Alhamdulillah jumpa lagi pagi ni dalam MSZ Celai River Channel sahabat. Okey sahabat, 2 hari ni kumpau video sahabat. Kumpau video tapi hasil tak kumpau lah. Ada hasil, cuma hasil tu bukan hasil, apa ni, tak lepas modal berjual lah. Maknanya jadinya video tak ada lah. Kumpau video pagi ni alhamdulillah lah. Asal surut dah jelas ni. Semalam ada juga pasar tahu bau kuning, umpan sebelum air besar itu. Ada tak habis umpan hok cari sebelum air besar itu, banyak tak habis. Malah saya umpan lah tahu bau kuning ya. Tahu ekor merah semalam tak berumpan sahabat kehabisan umpan dah. Tak order umpan baru lagi. Modal tak ada nak beli umpan baru. Tengoklah 2-3 hari ni kalau ada modalnya. Okey, hari semalam saya pasar umpan ulat bangkau dalam rebal ni ada hasil ni sikit-sikit. Hasil ngompor-ngompor bau air besar bawah ni, ada 2 ekor dalam ni. Tahulah hidup mati anak kena gerak. Lampau Jawa ada dalam ni. Lampau Jawa tak besar, lebih tapuk tangan je. Okey lah sahabat, tanpa buang masa lagi, jomlah kita pergi tengok perkara. Harap-harapnya adalah hasil ni. Dapat nambah-nambah sikit pun tahan lah untuk jualan hasil-hasil terkompos sikit ni. Hari kemarin saya ada pasar Jari Kuala Sungai Kenung. Kumpau pagi semalam. Sekor habuk pun tak ada. Abang video pun kumpau pagi semalam. Pagi ni harap-harap ada hasil nambah-nambah sikit. Okey sahabat, maju terus sahabat. Aduh. Aduh sahabat. Okey, agak pertama pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lucuk lawa. Gumpai gini ni lawa ni. Lucuk dah. Oh. Hari kedua sahabat pagi ni. Anak-anak pantai pun tak ada. Ni ada umpan licin. Hai, manalah ikan ni.
Maju terus. Arah ketiga sahabat. Beratnya tu. Rak lah. Okey sahabat, tahu bau koding dia ada keneng ya sahabat. Ada keneng ha. Alhamdulillah lah. Tai halu-halu. Bolehlah. Untuk menambah bau hari kemarin. Ini keneng. Pipi. Alhamdulillah lah ada tambahan. Maju terus sahabat. Tahu ini pun sepertinya ada juga ya. Ada juga ha. Alah sai. Ya. Bahan bener. Oh, baru lagi ni. Cangkuk dekor merah agaknya ni. Tak ada pun kesan merah. Alah sayang. Tinggal kepala. Bahan dekor merah ni. Separuh badan cangkuk dia. Jadilah ha. Rezeki lauk. Maju terus. Okey sahabat, nengok jari pula. Jari ni dah berapa minggu dah ni berganti. Dekat sebulan dah. Ganti jari baru, tak menikah apa lagi. Kok pagi ni nak menang agak ni. Ada. Tak ada sahabat. Tak menikah lagi. Tokok arus tak ada ni. Kasi tokok arus mudah meneng. Okey, agak seterusnya sahabat pagi ni. Hai, ada bau kena cukai, ada seekor. Tak ada. Baru lagi ni menata ni. Mencukai sebab bau ni hidup lagi. Gerok lagi ni tadi. Ngak. Ha awak. Ha ni tengok betul ni. Ha. Gerok lagi. Ha. Tak tahu ikan mana. Ekor merah rasa sebab merah tak ada nampak tu. Tak ada arah pula. Okey sahabat, arah seterusnya, arah yang kelima.
agak kumpau dah. Ini agak yang kelima. Aduh, tak ada hasil. Macam ada hasil ni. Macam ada hasil ni. Barang kasar ni. Dekat ni. Oh, laju je. Dekat patai. Dia kena dekat laju sangat ni. Alhamdulillah. Barang dicari. Padahal laju semacam ni. Barang dicari. Tak kisahlah anak pun. Asal terdapat. Ini payuh sangat di sini. Barang tak sampai sekilo. Inilah daripada tak ada. Alhamdulillah. Ada barang dicari. Alhamdulillah sahabat. Kek bunyi dia. Barang target ada. Alhamdulillah. Si mata sepek. Ada ke tak ada sekilo ni. Alhamdulillah. Bolehlah. Tak sampai sekilo tu. Ada juga rezeki tu. Yang dipinta-pinta. Okey, sangkut buhara. Buhara ni untuk mencari lawa di siang hari. Lawa-lawa kerang. Okey sahabat, maju terus sahabat. Alhamdulillah. Ada mata sepek. Walaupun saya kecil. Jadi janji ada hasil tambahan jualan. Maju terus. Okey, agak seterusnya sahabat. Alhamdulillah agak kelima ada hasil. Ya, ini agak yang kena. Aduh, tak ada arai kena. Maju terus. Okey, tengok jari belakang batu sahabat. Jari olok batu. Moga pagi ni ada hasil dia. Lah. Tak ada ke? Tak ada ke? Jengkuar tak ada. Jengkuar pun tak ada. Maju terus. Ini ada seekor lagi sahabat. Mengenang tahu bau kuning ni. Boleh tahan kasar gaya ni. Dia sedar-sedar rempik je. Jorang lembut. Alhamdulillah. Rasa lah dapat tadi tu. Saya sebutan lah ni. Bau ni pun besar sangat pun. Orang minat juga.
Alhamdulillah. Ada tambahan seekor lagi. Oh, kuning. Waduh mantap. Maju terus. Alah, sungai Kenung tengkujuk sahabat. Anyuk saya kena jaring. Ada tengkujuk kecil. Aduh. Hanyut jaring. Oh, ada tu tombol ubi. Tengkujuk kecil. Aduh. Yang angkat semalam. Tengok air lawa je biarlah dulu. Oh, punya bahan tengkujuh pula dah. Dapat juga dah. Nambah sikit. Penuh mana pula tu. Angkat letak tepi tebing dulu lah. Penuh dalam perahu. Ada lampah ha. Betul. Ada ikan semalam ni. Tapi ni buat dia terkujuk. Alhamdulillah. Angkat letak tebing lah. Balik ke rumah kena belau. Semalam saya tegur. Ikan tak ada. Hari ni berhari tengkujuh. Petang Rabu ke pasar ni nak ngutik-ngutik sikit. Pasar kami. Hari Pekasari. Tapi ikan pula tak ada.
ini bahaya pula tunggu. Campur dekat daya ni. Campur kita bayilah dulu. Campur duri tak daya kan cucuk tangan dah. Tu. Ini kayu berduri. Ada ubi seekor. Bata-bata kotak ni. Aduh. Ubi seekor. Ubi. Alhamdulillah. Alhamdulillah lama lagi. Campurkan terbaik lah dulu. Okey sahabat, maju terus. Okey sahabat, jari seterusnya. Kalau tak silap saya ni satu harga lagi tak menengok tadi. Rasa ke? Lupa nak menengok tadi. Kalau tak silap lah. Ada meneng sini jari ni. Tak main, ikat tak main. Kalau tak silap ni satu harga lagi tak menengok. Aduh, nasib baiklah teringat. Jangan hala balik kita tak teringat pula sudah. Kalau hala balik ni tak teringat. Buat mana pati pas ekor lagi hajeng. Okey sahabat, maju terus. Okey sahabat, tengok rawai sahabat. Ada ke tak ada rezeki rawai ni. Satu mata pertama tak ada rezeki. Kita rasa banyak. Tak ada hasil kot ni. Ada juga satu sangkok air keruh ni. Aduh. Habis juga air kerang ni. Kerang umpan. Okey sahabat. Tak ada ngeneng. Maju terus.
Testing sahabat, campur jala tengah lubuk, tengah siu. Mana tahu. Kok ada rezeki anak-anak patai ke. Bapak anak pun jadilah. Tahu kena rezeki. Tak ada rasa beredok. Tak ada anak pati pun tak ada. Kot. Kamu tu. Anak pati. Berbesar mengenarang pun okey tu. Okey sahabat, jom maju tu. Okey sahabat, arah seterusnya. Ini arah tambahan arah semalam. Arah tambahan arah semalam. Timur ke? Mak dah tu sampah. Banyak sampah ni bos. Bus. Ada kayu. Kayu Emang bok kulung. Bok kulung. Wah, bok lari kulung. Bok lari kulung. Ada ikan tak ada ha. Tak ada ikan. Ada mau ha? Ha. Bok lari kulung ada kayu rupanya. Ai tunggu dia lahir di dalam, ai nak betul. Ha, yo lari pasir weh. Belik ini belik. Saya kalau ini anak-anak penegak, ya. Kalau ikan ada kau salah. Ikan tak ada ni. Tak ada dah ikan ni. Okey sahabat, arah terakhir sahabat. Arah ini lupa nak tengok tadi. Ini spot pati ke ni? Spot laluan pati. Lupa tadi nak tengok dia. Nasib baik teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ke? Oh. Ada. Anak negak lah ni. Oh, apa ketidok ni. Anu hamak. Peluknya terlap lah tu. Awak terlap pasalah kena ambil. Keluar pedas lah pun. Agak lah.
Telah ni. Telah sampai kongko. Tu dia ha. Pasal kena ambil. Pasal dia telah. Maju terus sahabat. Hasil terakhir. Ini je lah hasil pagi ni. Alhamdulillah. Adalah nambah-nambah sikit. Maju terus. Okey sahabat. Ambil ikan simpanan. Pabu simpanan ada sikit-sikit. Mati ke lidok tu. Adalah tabur sikit-sikit ha. Lekat pula dah bau ni. Tak sengat. Tu dia. Ni ha sahabat. Lidah ni hidup tidur. Ikan lidah semalam. Tak molek dah sahabat ha. Tak molek dah. Anak-anak ikan ha. Okey sahabat, maju terus sahabat. Hasil jualan pagi ni. Tambah-tambah ngutik-ngutik. Bawa mari dalam jambe je. Ulu bukan ni. Teng-teng tu ni. Tenteng. Tu pada bukan tu ni. Teng-teng. Tenteng 10 ya. Tekas lalu. selalu. Besok tekas lalu. Hai, temenung aja. Orang bawa tengah lah. Awak mati hidup semula kata percaya. Ada awak 3 ekor. Ada. Mati. Ni. Mati. Oh. Ada juga putihnya. Ada. Jaga-jaga sekali. Lepas sekali tu. Jaga-jaga sekali. 130. Mati ya. Oh. Ni. Hanya nanti kejap kan. Pakai buah kan. Dia pun. Ha? Ya. Boleh tahan juga nang. Ikan apa ni? Ngalah ada 2 ekor. Kejap kah? Kejap kah? Saya nanti siap dulu, nanti saya pening. Oh, penegak ada lagi ni. Yang nampak liku. Ha? 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 Liku lagi dah. Itu jelas. Ataupun ambil dulu pun dalam. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni setelah 2 hari kumpau hasil jualan adalah hasil sikit pagi ni 178. Alhamdulillah lah. Pati tadi ada ratas sekali ngam-ngam sekilo 100. Saiz gitu memang murah sikit lah, harga mampu milik lah. Saiz bawah 1,5 kilo. Murah lah. Kalau 1,5 kilo atas tu mahal lah harganya. Alhamdulillah lah rezeki untuk pagi ni. Okey sahabat, semoga berjumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.